Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Ahad 13 April 2025. Pukul 11.45 pagi. Kita berada di pangkalan Mai Kong. Proses untuk menurunkan bot layar, kapal layar yang kerosakkan kemudi dan kipas sekarang sudah siap dibeki setelah hampir beberapa bulan tersadar atas ni. Hari ni proses nak buat turun. Kerja dilakukan oleh set-set tim Mai Kong. Kering Mai Kong, buah ni kering mana dah tahu. Ini tepi ni proses mendalamkan dahulu tempat dia nak turun. Pasal perut dia imbas dia balancing bawah dia dalam. Jadi terpaksa mendalamkan air tiga ni. Ni galang bawah dia. Saya bakal akak dengan dua buah kering. Owner kapal ni dimiliki oleh orang Cina, dari negara Cina. Ni nombor pendaftaran dia. CSN 0297 144774. Kulit besi tebal dilapis pada tukak kering bagi duduk dulu di atas pasir pantai. Excavator dikendalikan oleh saudara Lan Mai Kong. Jadi perahu nak turun sini jadi kena dalam. Jadi kita tengok dia balancing dia. Balancing boat kapal layar ni. Kalau kita kata dalam lah dia. Oh ni turun bawah dia, duduk dalam bawah dia kapal. Oh dalam ni. Korok. Tergelak. Dalam 2-3 kaki tu. Sambil-sambil tu kita kongsikan suasana di hadapan pangkalan jeti Mai Kong. Ni bot atau pula dan atau candak. Ni TRF 1100 atau candak juga. Dan tu hijau putih tu 651 pun punya Mai Kong. MBC. Di mana ada betul. Dah. Mana ada tapi ni atas dah pakai mana balik? Kau sini ni buat buah. Ha? Buah je. Buah je. Ya, ada sini baru mari. Baru mari jadi buka. Tali dia. Tali. Oh, tali. Dia jadi tali mana? Pakai tali apa dah? Oh, atau sini kau. Atau blok rumah sini.
Kita minum air dulu, kita kok. Adik, saya minta api ayah dalam metik kereta. Ni owner dia. Owner dia tak ada cakap Melayu. Orang putih pun tak ada. Owner dia baju putih. Masih baik tak asyik tadi. Sementara tu buat turun perahu explorer dulu. Baru boat Mekong pasal senang nak tunda dia kat lagi. Tunda kat tengah. Hari ni perahu lalu kat atas pokok ni. Laju dak arwah sampai atas udara perahu ni naik ni. Okey, siap semua.
Depan saya. Ni. Depan ni sikit. Berapa depan tu? Ni. Depan ni sikit. Berapa? Depan tu. Depan ni. Tali. Bongipah. Bongipah pupus apa? Bongipah. Oh, situ malam. Baik dah kena tahu ni. Tunggu aku, dia kat dia. Tunggu kat dia dah, sabar. Tunggu kat dia, tunggu dia. Laki. Pandai. Oh, kita tak. Warna kuning boleh tak? Okey, tu warna dia. Berapa go? Dah. Okey, sebelum awak turun proses memasang kemudi. Dalam kemudi. Kemudi ni rosok je belok. Apa? Pegang mana? Lagi. Akak ke? Up. Ya. Sebelum awak turun dah kecak. Guna kabur aja topi kuning. Dah. Ada biasa akak berapa yang kau? Tahan luar. Mesti luar. Tarik. Dia. Kamang. Kayu. Tarik. Dia apa je dah. Dia rumah kalau tarik tu. Sungai. Bocor budi ni. Mak, bocor mak budi ni mak. Tidak masuk tu mak. Lipat apa? Oh, lipat apa? Kabun lipat bocor. Kalau kabun kita pun lipat. Oh, boleh lipat tu. Lipat. Bocor Lipat apa? Okey.
Oh. Oh, kapal ni pakai enjin kot, enjin Yamaha 24. Pakai enjin Yamaha 24 tapi pakai starter. Oh, cak sikit dia. Kosang KCI 08. Ngoài đủ bo. Sementara motor motor dah perahu raya turun. Kita efek dekat 1100 tu. Naik pun dia baru kau. Bukan jempang kau. Baru naik dia, bawa turun sikit, bawa turun. Bawa turun. Bawa turun sikit. Bawa turun sikit. Dah banner. Ha? Mak kalau tak turun sikit kau, baru tak banner kau. Turun sikit aja. Mak yang jempang kau. Turun sikit lagi. Ini mbak. Lagi. Sikit. Okey, swing. Swing. Bagus, swing belakang. Okey, swing. Swing. Okey, jap.
Baru swing sikit. Baru swing sikit. Baru sikit lagi. Kita tengok tali balik ni. Naik sikit apa? Naik sikit apa? Okey, naik sikit. Naik. Dua-dua naik. Keluar kata tu takut kosong. Okey. Ya. Hop. Okey, swing ni. Wagi kau ayo. Kapal ini. Kapal tadi ini. Okey. Depannya lagi kosong lagi. Ya. Stop. Ya. Kita turun sikit tau. Turun yang rendah sikit Omak tu opong. Turun sikit. Sebab kita mau di depan menyembah. Omak turun sikit. Omak tu opong. Omak dia lagi tu. Tu opong yang tanah bukit you. Abang depan abang. Okey, stop je dulu. Okey, swing. Omak tu opong lagi. Diam dulu, Bok. Diam dulu. Jangan ambil goyang. Kena ni. Omak tu opong. Ha? Mamak tu opong. Oh, ini bang. Oh, Gayung ni. Ini dah kalau nak buat gayung dulu. Baru swing gayung. Mamak swing. Sikit lagi. Swing lagi. Omak swing lagi. Mamak swing lagi. Imak kaki lagi. Bagi omak tu opong kan. Mamak turun ya. Tunggu. Dua pun tu tali you. Hati-hati. Di jalan raya. tadi. Tali panjang ni. Dia lepas pada jambatan ni. Dah balik. Tali panjang ni. Tak kan? Oi, omak swing lagi. Omak swing lagi. Jangan pergi. Ni mulut tambah ni. Sikit lagi. Tunggu tadi. Oh, matang. Oh. Di mana berani? Omak tu lu. Omak turun tali. Omak jangan tinggi, turun tali. Jangan turun. Apa? Kenapa boleh belakang? Dia biar jadi duduk air tu. Dia depan ada apa? Kandak tau. Apa dah. Jangan main tali tu. Dah air dah. Mudi kandak tau. Lagi. Nak gali sikit bagi aku mudi dok pak dia. Tumbuk di pasir.
Tolong mudi apa tu? Jatuh. Kosong ni mana? Jangan sini lah. Lagi depan ni. Paling dekat. Okey, landing gini dulu, lepas tu kat rang air besar, baru buat turun ke tengah. Kumah kudi dengan babi. Jom. Air tu. Air tu mana? Air tu.